Hujan lebat berterusan sejak 21 November 2025 menyebabkan berlakunya banjir kilat di Universiti Malaysia Kelantan UMK kampus Kota, Taman Bendahara Pengkalan Cepa. Kawasan sekitar kampus termasuk laluan utama, gerai makan serta kawasan parkir dilaporkan dinaiki air sehingga paras 0.8 meter susulan limpahan air dari longkang dan sistem saliran yang tidak mampu menampung jumlah hujan yang luar biasa. Bagi memastikan keselamatan warga universiti, pihak UMK mengaktifkan bilik gerakan banjir 24 jam bagi memantau situasi dan menyelaras bantuan. Universiti Malaysia Kelantan UMK melaksanakan proses perpindahan seramai 541 pelajar dari Kolej Kediaman Taman Bendahara UMK kampus Kota Pengkalan Cepa ke UMK Bachok memandangkan faktor cuaca dan hujan lebat yang dijangka akan berterusan. Proses perpindahan pelajar ini susulan Kolej Kawasan Kediaman di Taman Bendahara dinaiki air sehingga paras 0.5 meter. Pelajar yang kebanyakannya tinggal di Kolej Kediaman Taman Bendahara dipindahkan berdasarkan kepada faktor keselamatan, kesihatan serta kemudahan PDP secara dalam talian. Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA menerima grant penyelidikan berjumlah 15 juta ringgit daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bagi projek penyelidikan Strategic Development of Integrated Technologies for Efficient Recovery of Rare Earth Element from Ionic Adsorption Clay IAC-I3. Grant ini bertujuan membangunkan teknologi bersepadu meliputi leaching mesra alam, pemisahan lanjutan dan teknologi penukaran logam bagi menyokong aspirasi nasional dalam rantaian nilai REE yang mampan dan berdaya saing. Universiti Malaysia Kelantan UMK kampus Kota Pengkalan Cepa kembali pulih sepenuhnya selepas paras air mula surut. Seramai 541 pelajar yang terjejas berikutan banjir sejak 21 November 2025 disarankan untuk kekal berada di PPS sehingga keadaan benar-benar selamat dan kembali pulih. Pihak universiti masih memantau keadaan cuaca memandangkan kenyataan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia masih ada luruan yang kedua di mana hujan dijangka turun dengan lebat. Pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang terkesan banjir baru-baru ini bersemangat dan teruja kerana dapat kembali ke Kolej Kediaman Taman Bendahara UMK kampus Kota selepas berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di UMK Bachok, PPS Fakulti Perubatan Veterina dan PPS Kolej Kediaman Kemumin sejak 23 November 2025. Dalam tinjauan di UMK kampus Kota mendapati pelajar meluahkan rasa syukur apabila operasi pemindahan berjalan lancar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak pengurusan universiti.